Bagaimana dalam bulan puasa ini ada iklan atau produk penggunaan produk makanan yang disyorkan untuk kenyang sepanjang puasa. Bukankah puasa untuk kita menghayati erti puasa dan bagaimana? Tuan-tuan, eksploitasi agama kebelakangan ini melalui produk makanan, perubatan ini teruk. Baru ni saya dah sebut tentang ada syarikat apa, kononnya khasiat minuman dia ni disebabkan kerana kulat ajaib, cendawan susu harimau, sarang anak-anak yang telah memakan 22 juzuk Quran. Masuklah metro. Dan saya pergi tengok dalam Facebook saya di armaza.com, saya kata ini penyalahgunaan agama. Ada air soda berkarbonat, gambar yang dibaca 30 juzuk Quran. Semua sebahagian geng-geng ustaz ni kerja buat duit, dia tak fikir kesan terhadap agama. Secara umumnya ada dua benda. Pertama, banyak perkara yang dikaitkan dengan pemakanan Nabi sebenarnya tak sabit. Nabi tak ada bukti kata Nabi buat benda tu. Sebahagiannya tak sahih. Contohnya makan kepala ikan melemahkan akal. Nabi tak kata, hadis palsu. Campur ikan dengan daging dilarang juga tak ada. Makan kismis otak jadi cerdik, Nabi tak pernah kata. Ada riwayat Az-Zuhri. Az-Zuhri seorang scholar di kalangan salaf. Dia kata makan kismis membantu. Itu pengalaman dia, based on experience lah. Nabi, kata Ibn Khaldun, Nabi tak datang untuk kempen benda makanan ni. Nabi datang untuk kempen syariat. Sebelum Nabi datang pun orang dah makan dah benda ni semua. Yang ada bukti yang tak kita yakin dan tak boleh kufur ialah tentang khasiat madu, kena disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran. Even habbatus sauda, black seed ataupun jintan hitam, yang mana orang Nabi sebut habbatus sauda syifa min kulli da. Habbatus sauda ubat bagi setiap jenis penyakit. Bukan Nabi SAW. Nabi sebut dalam konteks orang Arab. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar ialah orang alim yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Dia menyatakan habbatus sauda ni manfaat untuk iklim panas, tidak untuk iklim sejuk. Bukan semua keadaan. Tapi Nabi cakap dalam konteks itulah. Macam Nabi kata, innamal khamru min hataini syajaratain. Sesungguhnya arak daripada dua jenis pokok ni, iaitu anggur dan tamar. Nabi cakap pada orang Madinah. Dalam konteks masyarakat Madinah, dua jenis tu arak. Tapi arak boleh dibuat daripada banyak lagi benda. Tapi Nabi cakap dalam konteks tu, kita nak tengok Nabi sedang cakap dengan siapa masa tu. Bukan Nabi cakap seorang-seorang, Nabi cakap dengan orang. Arak, the best arak daripada Siraj. Kita tengok tulis Siraj, jangan ada minum. Siraj kan. Siraj daripada Sirazi sebenarnya, di Asfahan. Daripada dulu, ribuan tahun sejarah Arab. Okey. Bila Nabi SAW kata umpamanya jintan hitam ni, Nabi pula tak sebut kadar dia. Nak makan sesudu ke dua sudu, Nabi tak sebut. Ini semua mesti dirujuk kepada pakar. Tadawu ya ibadallah. Berubatlah wahai hamba-hamba Allah, Nabi kata. Innallaha lam yanzilu da illa yanzilu ma'ahu dawa. Allah Ta'ala tak menurunkan penyakit melainkan turun bersamanya ubat. Sebab tu Nabi menghormati kepakaran Al-Haris bin Kaladah. Dia bukan Muslim, tapi dia pakar perubatan Arab pada zaman dalam masyarakat Madinah. So, tiba-tiba agama yang patutnya datangnya tujuan memberikan syariat, mengajar tentang akhlak, disiplin. Nabi bukan kempen ubat, Nabi kempen kesihatan. Kesihatan itu bukan jenis ubat. Tapi orang telah exploit. Tu saya kata, air bergas yang boleh berikan orang kencing manis pun ada gambar ustaz.
Sabun cap pencuci ada gambar ustaz. Untuk apa? Agama telah berlaku eksploitasi yang begitu luas. Apabila orang lah ni ustaz, orang jadi macam selebriti, ataupun orang ingat ustaz bukan dia tahu semua. Ramai ustaz kencing manis, ramai ustaz darah tinggi. Ingat semua ustaz sihat lah. Mereka lagi duk kena jamu macam-macam, termasuk saya. Jamu macam-macam, penyakit lah. So kita guna, setengah orang ambil kesempatan agama jadi jual. Sahabat Nabi lebih dekat dengan Nabi, mereka menega macam-macam. Mereka tak menega pun ubat-ubat Nabi ni. Tak ada kok Abdul Rahman bin Auf kata ni mai aku menega ni ayat jampi Umar bin Khattab kata. Dia tak menega semua benda ni. Mai kemudian ni menega ni. Dan kemudian ni pun Malaysia lah. Dan masalahnya orang awam ni dia percaya makan kismis jadi cerdik. Kismis Ustaz Jampi. Saya okey lah, saya tanya kawan-kawan saya juga ada jampi. Minta jampi semua ke Syekh? Satu kontainer ni. Minta tiup je lah, banyak yang liak dah. Kan kismis kalau ayak tiup ke kanan dia cair kan. Kismis kalau tiup kat sini, hak dalam tak kena kan. Minta tiup macam satu kotak tiap kotak dia tiup. Nampak kita pergi ceramah matam sebilang dia tiup. Kita tiup satu dua dah Syekh, entah nak kira macam tu mana boleh. Tapi kita tulis ni dijampi oleh ustaz ni. Sebab tu saya puji Martin Luther King, founder untuk Protestan. Sebab dia tentang benda-benda yang macam ni dalam Katolik. Sekarang benda tu datang dalam agama. Nabi kata iqra'u Quran wasallallahu qabla an ya'tiya zaman qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Bacalah Quran dan minta kepada Allah Taala sebelum datang satu zaman orang yang baca Quran dan dia minta duit kat orang. Termasuklah bulan puasa. Saya tak apalah kita mai sekali dah kita kata habis datang ni kan. Termasuk yang orang yang edar borang bulan puasa, borang pahala. Isi borang RM5, RM10 hantar pahala pergi kat ayah kita. Kalau pahala boleh isi tas borang, orang kaya masuk syurga semua. Beli 1000 borang isi RM10,000. Hak mana kayuh gerek kat kampung ni RM10 pun tak ada. Duduk pelan-pelan dalam neraka. Agama. Takkan ustaz boleh buat keluar borang, isi borang untuk hantar pahala kepada keluarga. Takkan boleh macam tu agama, pahala beli teh borang. Ini bukan buah borang saham. Agama. Apa jadi kalau, dan duit tu bukan pergi kepada langit pun. Duit masuk kat poket orang yang buat keluar borang tu. Dia yang kaya. So saya tanya, di mana syarikat kelang pahala yang awak ada? Sehingga awak boleh cetak pahala ni hantar pada si mati. Oh dia kata, oh ini mereka ni tak tahu ni ulama ada khilaf pendapat masalah baca Quran pada si mati. Saya bukan tanya masalah baca Quran pada si mati. Baca Quran pada si mati memang ada bab khilaf. Tapi saya tanya bab ambil duit ni. Ni Imam Syafi'i kata no. Okey, Imam Abu Hanifah kata boleh baca Quran untuk si mati. Imam Hanifah kata baca Quran untuk si mati dapat pahala. Jika kita niat pahala ni diberi kepada si mati. Dia kata. Tapi Imam Abu Hanifah tak pernah kata hang bayar duit kat aku baca. Dia tak pernah kata, dia tak pernah ambil duit. Apabila you baca Quran kerana duit, you dapat duit, you tak dapat pahala. Pasal you nak duit. Bila you tak dapat pahala, macam mana you kata nak hantar pahala pi? Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak boleh memberi. Kalau saya baca Quran, saya dapat pahala. Katakanlah kita terima qaul, pendapat ulama yang menyatakan baca Quran. Kita baca Quran, kata kita baca Fatihah. Ada pahala. Kita, ya Allah, berilah pahala ini kepada sahabat saya yang baik dulu ni dengan saya. Kalau Allah mustajab doa, dia bagilah pahala tu. Kalau dia tak mustajab, dia tak bagi, pahala Fatihah kekal dengan kita. Itu saja. Tapi kalau saya baca Fatihah kerana nak dapat RM10 pada awak, saya tak dapat pahala. Kemudian saya kata, ya Allah, berilah pahala ni pada si mati. Nak bagi apa tak ada. Tuan-tuan faham maksud saya? Awak isi borang ni bulan puasa ramai online lagi.
Saya berkata memang Dr. Aziz semua tak boleh ikut dia. Kalau nak, saya pun bukanlah orang tak kenal langsung. Maksudnya kalau nak, saya pun boleh buat borang tu. Edar juga. Aku pun teringin naik di gaya kan. Jangan. Tapi benda tak betul dari segi syarak. Benda tak betul. Sama dengan jampi-jampi ni semua. Jampi nak bagi orang kenyang. Ada pula ayat Quran baca boleh orang kenyang. Nabi sendiri pernah lapar. Keluar daripada rumah. Ma akhrajaka ya Rasulullah. Nabi kata, allazi akhrajaka akhrajani. Yang mengeluarkan engkau telah mengeluarkan aku, iaitu al-ju', lapar. Nabi tak kata ni lapar. Hang baca ayat ni 3 petang, tu dia kenyang. Nabi Quran turun kat dia tak ada ayat boleh baca bagi kenyang. Ustaz boleh baca bagi jadi kenyang. Kalau ustaz boleh baca bagi kenyang, dia ceramah di pi semua, dia tak ada free lah. Orang kata ustaz memang makan lu. Saya baca Quran kenyang tadi memang makan bela-bela. Saya bukan inti ustaz, saya pun ustaz. Tapi jangan exploit lah. Semua benda atas nama agama. Saya radio sebahagian di utara. Kalau tuan-tuan dengar, daripada maghrib tu nak buka puasa setengah jam, semua iklan, semua ada dengan agama. Untuk menambahkan puasa, untuk menjadikan semayang lebih khusyuk, semua benda ada jual. Dahsyat. Sejadah yang menjadikan semayang lebih khusyuk ada? Subhanallah. Abu Bakar Siddiq, semua salafus soleh berusaha nak jadi khusyuk dalam solat. Kita nak ambil sejadah. Anytime man, you boleh khusyuk. Takkan agama macam tu.